Ada tu soalan. Sesuai ke tukarkan 20,000 ASB kepada emas sekarang? Soalan ni saya terima dari salah seorang penyimpan emas public gold. Jawapan ringkas saya adalah ya, sangat sesuai. Kenapa? Sebab simpan emas tak perlu tunggu harga rendah. Bila ada duit nak simpan, itulah masa terbaik untuk beli emas. Contoh mudah, pada 3 Disember 2023, harga emas telah mencecah RM338 per gram, tertinggi masa tu. Ramai anggap waktu ni tak sesuai untuk beli sebab mahal. Tapi jika seseorang tukar 20,000 kepada emas pada hari itu, dia akan dapat lebih kurang 59 gram. Hari ini, nilai 59 gram emas yang sama tu dah jadi sekitar 30,000 lebih. Untung hampir 16,000. Kenaikan lebih 42% dalam masa tak sampai pun 2 tahun. Moralnya, emas bukan untuk timing harga tapi untuk selamatkan duit kita semua. Yang lebih berisiko adalah duit habis dulu sebelum sempat disimpan. Kalau tuan-puan tengah fikir nak tukar simpanan kepada emas, boleh mula dengan simpanan serendah RM100 atau 1 gram. Saya sedia bantu dari A sampai Z. Boleh klik link bio saya ataupun rujuk video tadi saya pinkan untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas password kekayaan kita semua.